Ni berabuk motor. Motor naik berabuk. Senak. Mengah keluar. Lupa je nak pakai jam. Kotornya lah. Ya Allah. Ni ada ke tidak bateri ni? Kena check, double check. Bateri ada, dompet, handphone, ubat, semua ada. Bismillah. Pergi dulu. Licin baik. Ada majlis ke? Lidah aku sakit weh. Sebab ada ulcer. Ya Allah. Kita training sekejap. Training kejap kan. Ambil mood. Dah lama sangat tak ride. Dia bukan dah lama tak bawa motor. Nak dapatkan mood sport. Van warna hijau bai. Kau cantik sawah tu. Dia lagi cantik waktu petang, matahari tengah turun. Lepas tu ataupun padi dah masak, warna kuning. Cantik tak gambar. Maaf saya kalau sebutan tu tak jelas. Lidah tengah sakit ni. Aku sebenarnya dah lama tak pakai helmet full face ni. Nak dekat 3 bulan dah. Sebab aku ada masalah slip disc tulang. Aku cuba lah nak pakai balik. Sebab bila pakai mikrofon dekat open face, suara aku tak berapa nak jelas lah. Nak kena tekan-tekan suara. Aku ni suka cakap slow-slow. Kalau helmet full face ni, kau cakap slow pun dah kuat lah. Sebab mic tu betul-betul kat depan. Lepas tu dia ada apa ni, suara ada kedap lah kan. Risau aku tengok kereta ni. Petang-petang kita naik motor,
Kalau tak aku terus je jalan ke Tol Intan ni, minyak pun hujung-hujung be. Dah pakai motor simpan di biar je, tak isi minyak. Inilah jadi kalau time raya. Pandai pakai motor, isi minyak tak nak. Ni orang buat apa tu? Oh, barang-barang niaga ni orang terjatuh. Teringin betul nak bawa lori. Kalau aku dapat lori ni, aku main pusing-pusing. Kelebihan helmet full face ni, dia bukan keselamatan je tau. Bila letak kamera, korang boleh nampak dekat side mirror lah aku ni. Kamera ni boleh nampak ada kereta kat belakang tau. Sebab itu aku suka helmet full face ni. Senang nak tunjuk bukti. Tapi tu lah budak-budak bangang ni bila masuk kat bila budak bangang masuk kat YouTube aku ni, menuduh aku ni hipokrit. Ingat suka-suka ke aku nak maki. Kalau kereta berderet kat belakang, takkan nak berit mengejut. Aku pula yang kena gearless. Mengapa ku rindu, ya Allah, motor pakai tuti ke? Tubuh-tubuh petrol ni, minyak hitam pun ada. Apa pagi-pagi ramai ni? Wush. Bismillah, bismillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ni jadi helmet full face. Tak nampak gear tu dah on ke belum. Aku nak potong, tapi kereta belakang ni macam terlampau dekat. Dia buatkan aku was-was nak keluar ke tidak. Sebab belah sana aku tak nampak kereta. Bagi dia potong dulu. Oh, dia nak masuk sini. Tak sini ke? Oh iya, nak masuk kilang ni. Oh, kereta belakang tu pun nak masuk kilang. Dua-dua nak masuk kilang. Mau kalau kita mengambilkan mood. Woohoo! Melayang pula beg aku ni sekarang. Beg ni dah lah gengan. Rintik tu. Takkan hujan kot. Aku dah tak bawa baju hujan ni. Kalau ada lori berat macam ni lah jadi. Berderet-deret. Fahamilah jalan kampung. Betul-betul steady. Kenapa dia gimpit aku ni? Jalan punya luas tu.
Dalam kamera nampak macam jauh tau. Kau ikutkan sebelah-sebelah je ni. Bang, mana boleh potong belah kiri? Tapi itulah guys, aku tak tahu aku kembali ni sama ada aku teruskan motovlog ataupun aku buat video game. Video game tu pun tak berapa nak sempurna sangat sebab mic aku masalah sekarang. Sama ada korang tak suka, itu aku tak boleh buat apa lah. Sebab aku tengah proses untuk hidupkan balik. Dah terlampau lama. Bulan 12 aku tak buat. Ni bulan 3 pun aku tak buat. Memang berjunam lah balik aku punya apa ni, tontonan masa tu. Sekadar tontonan 200-300 orang tu tak kisah janji tontonan masa tu. Aku sedang mencuba nak naikkan balik. Sebab aku ni ada masalah tidur tau. Masalah tidur lagi, kesihatan lagi. Bapak bising. Aku nak stabilkan balik waktu tidur. Kesihatan aku ni pula, aku ni tengah pulih balik. Sebab tahun lepas aku jatuh sakit kan. Kalau ada yang tahu lah apa hal dia ni. Tiba-tiba rimpit pula. Dan itulah, doakan akulah kesihatan aku ni normal balik. Aku cuba nak jadi normal. Emo lah orang bawa kereta ni. Kita pun tak boleh nak elak kan kalau melibatkan kesihatan ni. Semua manusia akan hadap juga apa ni, kesihatan. Ya Allah. Sebab udara pun dah tercemar. Macam makanan pun dah banyak yang tak berapa nak sihat. Macam-macam lah kan. Nak bersosial pun tak berapa sihat sekarang ni. Ramai yang agak toksik. Kita cuba survive mana yang kita boleh buat. So aku nak buat ni pun, nak kata suka-suka sekarang pun aku tak boleh dah suka-suka. Aku kena ambil serius juga tentang kehidupan ni. Kalau tak dulu aku main-main je buat YouTube ni. Sejak peringkat dah berusia ni baru aku faham benda tu, membazir tu macam mana kan. Dan aku pun mikir-mikir nak buat sekarang membazir, tak buat kan rugi. Macam tu lah aku atas pagar. Aku tak tahu lah dia ni nak sterik ke. Masing-masing buat slow. Bagilah signal kalau nak U-turn pun. Senang pun nak potong. Tapi video kali ni aku tak ada cerita topik apa-apalah. Aku hanya nak bagi tahu, aku nak cuba nak kembalikan balik semangat aku ni. Kadang-kadang waktu tidur aku ni ke kesihatan ke, memang kehilangan semangat lah. Memang potong lah. Aku tak boleh nak nak edit video lagi kan. Baru-baru ni aku baru upgrade PC aku, komputer aku, nak dapatkan mood tu balik. Sebab sebelum ni aku RZ aku cuba nak dapatkan mood tu balik tau. Sebab kan waktu tidur, kesihatan tu
Ya Allah, pedih dengan lidah. Sebab sebelum ni aku edit video tu sangkut-sangkut. Sebabkan PC tu zaman-zaman Jepun punya, 10 tahun punya PC. Sekarang ni aku dah upgrade supaya semangat tu kembali. Alhamdulillah. Sebab kadang-kadang aku nak buat sesuatu kan, susah nak dapatkan mood tu. Macam-macam nak kena, aku kena upgrade ni, aku kena buat ni, aku kena jaga ni. Banyak lah. Tak tahan WhatsApp. WhatsApp lori weh. Tu tak lama lagi kan, Teluk Intan ni macam Kelang tau. Dia punya busy tu macam Kelang. Aku heran kadang-kadang. Betul-betul heran aku dibuatnya. Pelik tak pelik lah. Kalau tengah hari dalam pukul 12 ke 1 kan, jalan ni macam semut. Tu belum kira hari raya, time cuti raya tu, aduh, tak ada mood aku nak jalan sini. Tak gambar sini lah kot. Si Umi minta, tak tangkap kan, merungut dia tu. Siut aja. Sekejap Nak terberak lah pula. Aduh, yang potong lah. Tak gambar untuk kawan. Kawan minta suruh tak gambar. Macam dia tak boleh Google pula gambar tu. Melekit badan baik. Oh, banyak sport rim. Geram je tengok sport rim motor tu. Aku nak beli weh. Ambul kereta. Jarang orang pakai spoiler kat kereta ni. Ya Allah, kena rempuh pula kan. Aku kena caw dari kawasan ni. Yang dan aku 12, aku 11 pun busy dia tu macam Kelang nanti. Tak ada agak aku nak adap. Kedai apa ni? Mana orang? Bau durian baik. Oh, roti tu sedap. Roti tu, ya Allah, lidah pula sakit. Geram weh, tak dapat makan benda-benda sedap. Nanti aku akan cubalah untuk yang terbaik buat motor vlog ni kan, setiap hari Isnin. Kalau tak hari Isnin tu, hari Ahad lebih kurang macam tu kan. Yang lepas lah aku nak buat dah.
Tapi masalah tidur aku tu buatkan aku hilang mood tau. Aku tak tahu lah nak macam mana nak dapatkan mood tu. Sebenarnya dia berit. Kadang-kadang orang macam tu bukan boleh percaya tau, yang kaki U-turn ni. Dia ingat orang motosikal ni boleh berit macam tu ke. Dia best jalan-jalan kat sini angin tak kuat tau. Bila main kat highway, jenuh nak memulai. Sabar bagi saya lalu. Kadang-kadang yang tanam pokok semua ni bukannya nampak tau, cantik je lebih. Pokok-pokok macam ni menyusahkan. Tu pun mendung-mendung macam nak hujan. Sedih lah macam ni. Kak laju sikit kak, saya risau nak potong, nanti akak marah. Aku bukan tak nak buat laju tau kalau keadaan macam ni. Sebab aku rasa was-was bila nak potong. Kena ke tidak waktu nak potong tu kan, berapa saat tu kan. Kadang-kadang aku follow je lah lori ni. Takut terjadi apa-apa kan kat depan tu. Kalau slow betul nampak macam okey je, bawa aku potong. Risau betul dengar tayar tu. Kadang-kadang lori pun bukannya nampak walaupun ada cermin sisi lah. Agak bahaya lah kat situ. Tadi laju berada tu, kenapa buat slow pula? Suka betul aku buat macam tu. Buat rosak gearbox. Tak apa, jadi gajin lalu situ. Y80. Suatu hari nanti aku dapat favorite motor kau. Kadang-kadang pelik lah sistem JKR ni. Dia buat tempat U-turn kat sini, betul-betul kat sekolah. Ni mak bapak nak ambil budak tu. Kadang-kadang lori masuk situ, pelik juga lah. Tak tahu kenapa sistem macam tu. Yamaha Sport. Aku teringin nak cari balik motor-motor lama ni. Apa kalut menoyok? Laju juga budak bawa motor. Maknya marah kot, suruh balik. Kau melepak beraya. Kau balik sekarang, kau balik. Kau libas kan ke baik getah ni. Banyaknya buah. Geram je aku. Kadang-kadang aku tak reti nak keluar ke tidak waktu hujan. Sebab aku kena rekod
apa voice dari handphone, ataupun kau kena tulis balik apa yang kau bercakap tengah jalan. Rasa macam satu kerja. Aku suka buat video simple-simple je, sederhana. Kalau nak buat macam ada muzik lah, apalah, itu agak macam terkejar-kejar. Aku rasa malas nak buat macam tu. Ada orang buat trademark apa ni, dia punya pembukaan gitu, Allah. Tengkuk aku dah sensitif, tak berasa ada lubang. Pedih weh. Tak lalu saya nak bercakap. Jadi sampai situ sajalah kot ceritanya. Macam korang nampak dah mendung. Aku kena caw sebab tak bawa baju hujan. Aku malas nak adap. Jadi kita jumpa lain video. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye. Peace.